Jangan lupa hendak inan. Bentuk aku mak cici kalau so dalam le. Nya kena buat muka mendung mata kalau so dalam di kena buat muka. Pakainya tak dalam muka bu. Pakainya tak dalam muka. Buat mukanya kat depan terundung. Contoh aja lagi bibir ke. Tebai bibir tebai tanya. Tipih bibir tipih. Farak ni. Faraknya kemaluan. Faraknya kemaluan. Dah. Nyot tebai bibir tebai farak. Lagi jantan. Menyot tipih bibir tipih farak. Bismillahirrahmanirrahim. Manang turu rajuli illa mar'ati ala sab'ati udrabin ahaduha nataruhu illa nabiyati bighairi haqjati faghairu zani ila ya kaidah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bermula melihat laki-laki illa kepada perempuan itu sampai di atas 7 segala perkara. Ya. Jadi ini cara melihat hari ini. Jut puan aja lah. Jut puan aja dah kawin. Pegawai pun lihat dulu. Melihat. Nah, kita lihat ni nanti dah berkawin. Datang man 7 yang kena lihat benar. Datang man 7 man. Bermula salah satunya 7 itu melihat laki-laki kepada perempuan yang ajnabi. Ya, perempuan ajnabian, perempuan kok yang belum dapat kahwin, yang tak go dalam jaga kata yang bagi ketiadaan keperluan, maka bermula dianya melihat itu ketiadaan boleh. Banturah bu. Ya. Yang berarti menyotanya menurut takalan yang kan ajnabi tanya, bisa sogok gitu. Yang tanya hanya takalan. Bukan kerana kok. Kalan tu banyak hanya. Kalan yang budak syahwat yang ibu budak rasa galak-galak budak tanya. Yang kan yang positif deh kan negatif dia rasa galak-galak. Ka bahaya lah. Yang pasal acak ka bahaya. Budak tanya. Ada tanya budak aja. Budak negatif kalah. Negatif apa je. Lagian kalau film-film yang Film apa? Alah. Barakan. Mana belum? Yang alah, yang surah raya yang kita tengok hari ini. Maka bermula yang kedua itu melihat ianya laki-laki kepada istrinya laki-laki atau budaknya laki-laki, maka boleh oleh bahwa melihat ila kepada barang selainnya kemaluan daripada keduanya istri dan budak. Ya. Berarti tengok hanya tak kala istri dan budak. Pakai karena hanya tak kala istri dan budak. Salah. Hanya tak kala kemaluan istri dan budak. Lainnya je. Selainnya tak kala berhak gaduh. Nah hanya kala tok kemaluan istri dan budak. Ni dah kalah kan? Ni tak kala ada efek bak mataro tu. Pun dia dah efek mata. Jut ke budak tu. Mau anda baju mau mata dia lah itu mahal. Biasanya nyobutan tu kan jarum dah kalau. Kan jarum lan HP nak muda je jarum yang hanaya. Yang hana pelawan jarum. Mandu rata-rata kena. Bek han muda dah pelan muda dia kena. Jarum. Film boleh. Film blue. Alah, blue. Berarti je perempuan yang tanya selain kemaluan. Je bahaya ni. Berarti ni bawa belabu je tu. Bawa belabu je tu. Bawa belabu je bahaya don. Bawa belabu tanya tadi si orang hitam mana. Biasa hitam pink urulan je kelana ju. Nyo tanya malam pertamanya kada mata kalau na. Kamata tele kalau ni mata roy. Yang ini nang entu muka wen boleh entu depu kira mata aku. Mungkin nyo gua malam pertama nama taruh itu tenang tahu tak bentuk mudah-mudah heavy kalau yang matanya mesti keban tu cerah malam pertama keban elok keban je nya nama taruh itu nama tahu tak tak setel mau ga kalau kerandu cendong ya mau setel mau
tanya mesti nak budak emak dan hero. Gua ro kita berkahwin. Nak kita nak je tak kalah lagi awal. Dan bati handi. Pakai handi kena je kena laku. Kata berkahwin dia tanya. Bahkan le budak lam dia. Bukan je bukan kalau tak berkahwin handi tak kalah lempu. Kon. Nyo nak berkahwin je tak kalah nampu. Nyo kalau berkahwin je tak kalah ju. Dia belum kan naik tu. Kalau Nyo ke sudah dah. nyo curah padang guyan ho mungkin orang. Nak lihat le MO ni mana keturunan. Ikut roy waceh mah. Nah yo waceh yo abu. Bu Cina paling ana lagi ni pada. Cina Melayu mana lagi ni? Cina. Nak naik murah. Ini. Ya boleh ya. Oh ma ya boleh. Ana doa ni roy ya lagi saya kan. Kemui lebih agak pui sangat ni. Gue yang ganggu ada macam pun je. Lumpung ganggu. Aduh surah mai kat karang. Okey surahnya ya aku kat leh. Mak. Nah. Pengen budak nah. Inong budaknya yang kita kalah dari lutut sampai kaki. Sampai tu. Nyanyah kita kalah. Anjir dah kalah. Oh, anjir dah kalah. Minyak inang roh tu lagi asyik. Mesti inang roh tu. Yang kita kelan dari pusat sampai tot. Man. Kita nyang gula ada gentung-gentungan. Nah makan. Jut. Nyampi macam ni. Nak teruk. Nak boleh boleh. Nah berarti budak dia yang kena terkawin berarti hanjit dah kalah ni. Nyo kalau yang kahwin je kalah. Yang nak belum kahwin. Je kalah mbak ni. Je lah. Je. Dah kahwin naik tu dah. Nak tu. Saya awak tu nak tu. Ya, nak surah ngeri. Jadi tengok hotel tu nak kahwin tu. Nanti tak kalah muka dan dapat tangan. Jangan lebih hantu inan. Bantu aku mak je cikgu langsung dalam deh. Nya kan nampak muka mendung mata kalau langsung dalam di kan nampak muka. Pakanya kalau tak kalah muka aku. Pakanya tak kalah muka. Nampak mukanya kat depan terundung. Contohnya lagi bibir ke. Tebal bibir tebal tanya. Tipis bibir tipis. Farak ni. Faraknya ada kemaluan. Faraknya kemaluan. Entah. Nya tebal bibir tebal farak. Lagi jantan. Nya tipis bibir tipis farak. Ya, gua mah. Itu bab bibir dari kelan. Contoh lagi. Bibi ke dong tentu. Bibi dia bersih tebal eh. Nah, tebal bibi dia bersih. Berarti tak ada bersih yang tebal ya. Satu dia berarti. Dah. Tak ada bersih yang tebal ya. Yang tipis tu, ayu ting tipis bibi dia. Nah, kalau lo nak rupak juga tipis bibi. Tak tekan surat dia nah. Itu apa? Itu apa? Alah surat akak. Alah. Misa tengok pan, misa kelam. Misa nak orang jerang. Oh, tengok ilong ke berat. Terbaik tipis ni tengok. Berat hok ni. Nasi pegang lagi tak pai kenduk ni. Menyokeng dan nyopan ni. Lagi keng diparhan. Ngan berarti. Ngan ubud. Nak tak hok ni. Menyokeng ni panjang lagi keng. Long? Ha? Banyak ni. Nah, dah. Boleh. Menyokeng pana. Payah abah padu. Sambil lawan. Menyokeng pana. Payah abah pana. Dan menyokeng pana. Boleh. Boleh di gasah. Gasah lagi aja nak mengadu. Alah. Beli dekat aku. Dia boleh parhan dulu. Boleh parhan. Dia boleh ke sudah lebui juga. Bui parhan pelarangan. Parhan bakal ibu masak pernah ke kena nepeng punya. Nak saya punya nepeng. Dia jabu ya mak. Itu keng gitu. Berarti bulanya agak halus-halusan. Agak lega boleh. Nyokeng di banyak. Nyokeng di pana. Berarti bulanya gasah-gasah. Nah, kak. Mama tak dapat tangan, bukan tak dapat tangan. Nggak telapak tangan. Nyan, tertenda juga. Misu nauru lebih cerang lah mak. Nauru lebih cerang lah. Nak enak. Bukan cerang hidup mereka lalamnya. Misu itu ilong kenyan.
pentingnya be. Nampak be dia bukan jeron dan nyaka be dah tipu info tu. Mesti tak kalah pak jeron segah pak jeron. Jeron mesti jeron rapat lagi nya batin nak perawan. Mesti jeron batin aja rumah ni jeron lagi juga ah. Anak kau juga di mana lagi. Batinnya kanali perawan. Maka karena perawannya mbak jeron tu. Mesti urang mentang le perawan mentang mengalah. Kicik ayo di lemah tu. Dia orang nak perawan, dia lagi. Belum. Belum, nak mengalir. Dan mesti jangan lupa pergi nak elak. Elok kenyang nanti ku perlelong. Perlelong nak gelap putih, hitam lagi. Yang nasi ku pegahnya, pak ku pegah. Buat rapat jerom, mesti lagi elok putih. Putih. Maka, farat ni putih ni. Mesti hitam. Nanti, maka farat ni juga hitam. Lagi inong buat. Lagi, inong negro. Nya dia hitam yang putih. Anda pun muka, nak putih katnya. Inong pakan apa deh? Inong Farhan ni belum berupok dah. Nai inong Farhan so em ko inong buya. Muka awal le pun nai inong. Nai inong Farhan anak. Nak buya apa ni nai inong mai ko inong sampai buy. Ada soalnya murid ni muda penjara. Coba. Yang nyai dan pilih murid mah. Hah? Kak, kamu parah? Okey. Jadi, punya tebal bibit, tebal karot, punya tebal bibit, tebal karot. Ulama punya Yang lebih jelas tanya buat. punya apa dah? Punya penyangkung, punya karot, punya penyangkung, punya karot. Alahnya pokoknya ya, yang lebih jelas dia tu buat ilmu kota fajar. Nya, buat ilmu kota fajar lebih dia jelas surah. Nya Quran nak mau punya geek-geeknya, nak tengah-tengah. Malam dia kagak geeknya ulokan. Lemak surah juga. Nampak si Farhannya tu berupok juga. Itu kuban ahli sunnah be pegak-pegak mai wahabinya. Okey, ji. Anu urang lah kalau jangan bui. Kau ni ada puroi ni bui, ku ceramah dah ada puroi ni bui. Jak bui dah.